Ada koma. Ingat kan koma tak ada. Aku bukan nak pergi Great Britain. Aku nak pergi Greek. Okey. Kali ni aku nak pergi campsite baru, Pahat Hill Campsite dekat Kampung Pahat, Greek. Greek ni tempat kerja lama aku 20 tahun dulu. Aku pernah kerja kat Greek dulu. So Kampung Pahat ni pernah lah pergi. Tapi campsite ni campsite baru lah. First time aku nak pergi. Okey, tak apa, jom kita jangan buang masa. Kita terus pergi ke campsite Pahat Hill. Dia berdepan dengan Gunung Kenderung dan Gunung Kerunai. Dia punya view memang cantik lah. Jom, let's go guys. Okey, kali ni aku pergi camping. Aku tak bersorangan. Anak bongsu aku cuti panjang. Wife aku pun dia datang mungkin 1 hari je lah kot kan. Sebab besok dia kerja. So dia datang lepak 1 hari. Sekejap lagi petang dia balik lah. Suka bagi kami bertiga lah. Anak sulung je tak dapat cuti, tak balik kan. Tak apa, yang tu boleh pergi next. Alright, jom kita teruskan perjalanan. Anak bini aku ada dekat belakang, naik kereta satu lagi. So, sebab petang sekarang senang dia nak balik. Sekarang aku dekat Pekan Greek, Great Britain. Nak beli beras sikit lah. Lupa pula beli beras. Beli lauk je, beras tak ada apa cerita kan. Okey, beras pun kita dah beli. Bekas lain pun dah beli. So kita teruskan perjalanan. Dari Pekan Greek tu kita terus menuju ke sebelah kiri tu pergi ke Penang, terus ke Baling, kanan pergi ke Kelantan. Jadi kita terus saja. Orang kata apa? Terus. Ni nampak restoran Mamak Salim tu. Kita terus je sampailah jumpa apa ni, jalan apa ke nama. Kejap lagi kita tengok. Take the next left onto Jalan Tanjung Kekabu. Jalan Tanjung Kekabu. Kita ambil ke kiri. Okey, Jalan Raja Wok. Ni jalan dia. Continue on Jalan Tanjung Kekabu for 1.5 kilometers. Okey, jalan ni nama dia Jalan Raja Wok ataupun Jalan Tanjung Kekabu. Dari simpang ni nak masuk ke campsite dalam 2 minit lebih kurang lah. Lebih kurang dalam 1 kilometer lebih lah. Tak jauh mana pun. Terus je sampai jumpa Pahat Hill punya signboard. Dia akan suruh pergi ke kiri dan masuk off-road sikit. Okey, jalan start sini dia off-road sikit. Pahat Hill Campsite. Ada bukit sikit, nak kena speed sikit ni. Okey, off-road dia tadi dia naik bukit sikit lah kan. Tapi okey lah, kereta SUV macam aku insyaAllah tak ada masalah lah. Jangan kereta lowot lah. Jom kita tengok dia punya view dia. Cantik lah. Tengok view Gunung Kenderung.
Lombok Balloon. So ni tapak lah. Aku duduk tapak ni tapak 5 4 3 2 1. Okay, dah jumpa CEO. CEO busy sikit, tak ada nak interview. Kita set up dulu. Nampak kat belakang tu macam dah nak hujan tu. Kita masuk ni dulu, pacak ni dulu, shelter. Jom. Bolehkah kita pergi berkemping, tenangkan jiwa dan juga healing. Koreklah hidung, jentik menata, buatlah selagi orang tak nampak. Marilah kita pergi berkemping, hilangkan serabut yang ada di minda. Marilah kita pergi berkemping, cari barang camping. Beli dahulu, fikir kemudian. Kalau fikir dulu, memang tak beli. Mari berkemping bersama DIY Channel TV. Fikir kemudian. Kalau fikir dulu, memang tak beli. Mari berkemping bersama DIY Channel TV. Mari berkemping bersama DIY Channel TV. Berkicap babe. Boleh pula time nak pasang kemah hujan. Hujan rahmat. Itulah kan. Aduh, dahaga lah. Ini air apa ni weh? Naik aku malam ni. Aduh, Pearl kecil Fatimah. Orang jantan minum. Okey, jiran sebelah aku dah sampai. Nama dia Encik Aloi. Hari ni first time weh aku nak tengok Kudi 17. Jom kita tengok Kudi 17. Oh, grunge. Grunge not dead. Grunge not dead. Okey, sekejap lagi kita tengok Kudi ni naik. Aku duk tengok dalam internet je Kudi. Hari ni baru aku tengok betul-betul depan mata. Ni owner nampak ni. Buah hello ni. Buah. Okey, kamu nak tengok Kudi 17 tadi dah ni dah. Dah berjaya didirikan oleh abang grunge kita, Cik Aloi. Lemak. Jauh mahal.
Sila masuk. Tengok dari luar je. Oh, tengok dari luar pun dah puas hati je. Ni hasil ni. Hasil gaduh laki bini, maka berdirilah kudi. Aku macam biasa lah, kemah malas kan, shelter. Mari pun nak beranak kan. Ini je kemah aku daripada dulu. Shelter tu kau shelter kak. Macam menarik, kudi 17 hari, jiran aku, member lama tu, Aloy, geng-geng brotherhood. Aku biasalah, aku pakai ni lah. Tak tahulah bila nak ubah taste. Mungkin pada aku apa, dom ni mungkin mudah. Kudi pun mudah lah, harga boleh tahan. Okey, dekat campsite ni, dia yang menarik dia ialah dia punya view Gunung Kenderung dan Gunung Kerunai. Dia ada dua puncak, Gunung Kenderung dan Gunung Kerunai. Apa ni orang Gerik panggil kan tau, gunung apa? Gunung Tetek. Tak percaya? Aku bukan mencarut tau. Tengok. Nampak tu? Hampa ingat aku mencarut. Aku cakap betul. Kalau hampa tak percaya, hampa mari Gerik, hampa tanya, tu gunung apa? Marilah kita pergi bercamping, tenangkan jiwa dan juga healing. Koreklah hidung, cantik merata, buatlah selagi orang tak nampak. Marilah kita pergi bercamping, hilangkan. Okey, apa ni, campsite ni menyediakan plug point, tapi dia buka pukul 7 petang sampai pukul 2 pagi. Sebab dia guna generator. So setiap tapak dia ada plug point. Okey, siapa yang nak mari, cah dulu barang siap-siap sebab siang tak ada elektrik, malam sahaja. Marilah kita pergi bercamping, tenangkan jiwa dan juga healing. Koreklah. Okey, ni tapak VIP 01. Lupa dah 01 ke 02. Nanti saya check balik. Memang sini redup. Lepas tu view dia, view Gunung Kenderung, Gunung Kerunai. So untuk solo camping boleh lah dekat tapak ni. Aku mula nak mari solo, tapi itulah apa ni, anak-anak balik cuti kan, so bawa anak lah. Tak jadi nak lepak dekat tapak ni. View serius best. View Gunung Kerunai dan Kenderung. Ni tapak sebelah dia. Ini tak silap VIP 0 berapa ni. Tak apalah, nanti saya letak dekat description lah. Okey, kat sini ada mini swimming pool untuk anak-anak kalau nak mandi. Okey ni, kan. So campsite kat sana tu. View masih lagi gunung dua beradik tu. Okey lah. Okey, ni tapak dia VIP 03
dan juga VIP 02 yang ada kayu balak ni. Okay. So siapa nak camping solo, dia punya tapak best. So white. Brush jasmine RM10 sekilo. Sekilo? Tak sampai 750. Tak sampai 750. Beras kat rumah pun tak ada jasmine. Beras camping mahal. Bawah setengah dah. Bawah setengah dah. Oi, makan lu. Dek nak cawan ni tak? Nak cawan ni tak? Tak ya? Tak, Mama Jabu sebut ni. Cukup ke air abang adik ada air? Sunset di Pahat Hill Campsite, berlatar belakangkan Gunung Kenderung dan Gunung Kerunai. Memang view gunung tu memang awesome lah kalau tengok dekat-dekat, sebab dalam kamera ni nampak macam jauh gunung tu, padahal gunung tu dekat je. Nampak dekat sangat lah. Okay, orang tanya macam mana aku setting kemah kali ni. Kali ni aku setting untuk tidur berdua dalam dome shelter. Jom kita tengok. Sepah-sepah sikit lah, tak adalah premium sangat kan. Okay, right. Ni. Okay, pakai tung box ni untuk simpan selimut apa semua kat dalam ni. Ini lampu spotlight aku dengan lampu lantern untuk guna malam kan. Okay, ni katil aku. Alright. Okay, masih menggunakan kerusi daripada hutan King. View menarik lah. Ada plug point kat situ. Okay, ni box untuk aku punya kitchen lah. Dapur, barang-barang dapur dengan cool box. Aku punya ni orang kata apa, water dispenser yang paling baru lah daripada Shine Tree. Dia jimat ruang, so kamu boleh buang air, lepas tu lipat dia, simpan je balik dalam box ni. Tak ada makan ruang. Kalau tidak, cool box dengan water dispenser tu sama je saiz kan. Dia jadi makan ruang lah kan. Kita nak compact sikit, so kurangkan sikit barang-barang besar-besar ni. Okay. Okay, yang ni dapur lah. Pakai satu dapur je. Dah siap masak nasi lah. Okay. Tu ada lagi satu dapur kat bawah tu. Ni aku lupa nak pakai tong sampah yang kepit tu. Ini tempat tidur anak aku. Mainan-mainan yang ada. Chair. Kalau rajin aku buka lah. Okay, ni box untuk aku pakai simpan barang-barang elektrik lah kat dalam ni. Kalau kata kena hujan ke apa, dia selamat kat dalam. Okay, ni aku punya pack, tool pack. Tu saja.
payah barang banyak-banyak sangat. Ada apa-apa kelang kabut. Jadi kita cuba untuk minimize. Minimize pun banyak kok. Jom kita tengok jiran kita buat campfire. Awal lagi buat campfire. Awal lagi. Belum malam lagi. Yang tengah dah buat dah. Tapi bagus juga lah. Kalau macam ni nyamuk Aedes dia tak datang. Alright, tu di 17. Emang aku shelter je. Murah kan. Okay, mem aku tak tidur sini. Dia kena balik. Ada ketinggal suami. Sampai hatimu. Saya kerja. Sampai hatimu meninggalkan suamimu yang debab ini tanpa sebarang nasi. Mana dah masak siap baru tinggal balik. Oh, dah masak ah? Yalah. Dah masak, tak apalah, balik lah. Show. Bye. Balik elok-elok. Ya. Jumpa lagi. Suruh tidur sini tak nak. Yelah, kerja esok. Bye. Esok dia kerja, kena balik. Bye. Balik elok-elok nak turun tu. Okey, antara kemudahan dekat sini disediakan sinki untuk basuh-basuh. Okey. Lepas tu yang paling penting yang ni ya. Tandai. Okey, kita tengok tandai ni. Alright. Tandai duduk dan juga ada tandai. Inilah cangkung. So jangan risau duk tanya berak kat mana, kencing kat mana. Tandai ada je dekat campsite. Mana ada maunya berak merata apa ni, pokok semak. Tu zaman bila weh. Hati tenang bila aku pergi camping. Bila camping hati aku jadi. Wow. Okey. Dah selesai dah maghrib. Maghrib isyak jamak. Apa ni? Ni kita nak tengok apa ni, chef muda kita masak. Sekarang dah jam kau apa dik? 8.50. Kawasan ni malam sejuk sebab dia di kaki bukit Gunung Kenderung Kerunai. Okay dek, dah masak lu? Dah. Tu bila kita nak makan ni? Panas tu. Masak oden tu.
Asyik tu. Budak KV masuk Oden. Jari kita makan. Oden. Asyik dah masak. Mari kita nyekik. Apa ini dah bila bini tak ada tau. Dia kelang kabut. Aduh. Potong macam potong kek ni. Potong macam potong kek ni. Oh Din, ni masakan orang Negeri Sembilan. Oh Den tak dapat, dia nak nolong lagi dah. Apa dia nak buat Mari kita nyekik. Nyekik. Hati tenang bila aku pergi camping. Bila camping hati aku jadi tenang. Hati tenang bila camping aku menjadi camping bila hati aku tenang. Assalamualaikum dan selamat pagi. Inilah keadaan di waktu pagi pada jam pukul 7 pagi di Pahat Hill Campsite. Nampak belakang Gunung Kenderung dengan Kerunai sebenarnya hilang. Power tu. Jadi camping bila hati aku tenang. Pagi ni memang 90% diseliputi kabut. Memang view awesome lah. Hati tenang bila camping aku menjadi camping bila hati aku tenang. Hati tenang bila
Bila kambing aku menjadi kambing bila hati aku tenang. Hati tenang bila aku pergi camping. Bila camping hati aku jadi tenang. Hati tenang bila camping aku menjadi camping bila hati aku tenang. Mata saya pedas. Aku tengah menyaksikan keindahan Gunung Kerunai dan Kenderung. Gunung berkembar ni kan. Orang Gerik panggil Gunung Tetek. Bukan mencarut tau. Memang orang Gerik panggil Gunung Tetek. Pasal dia bentuk macam tu kan. Apa tu, tadi kabus, hilang gunung. Ni pukul berapa dek? 9.20. Dah terang lah. Ini kalau hampa tengok depan mata ni, awesome oh. Dalam kamera ni dia kurang sikit lah. Malam tadi ada orang hiking boleh nampak lampu-lampu apa, headlamp dia orang tu tengah mendaki. Dia orang mendaki selalunya pukul 2 pagi lah. Pukul 2 pagi dia orang mendaki. Lepas tu dia orang stay kat atas tu, tunggu sunrise dengan awan kapek. Hampa boleh check lah awan kapek Gunung Kenderung, Gunung Kerunai. Lepas tu pagi dia orang turun lah. Bila turun tu dia tak panas sangat lah. Menarik. Siapa nak hiking boleh cuba dapatkan info untuk hiking Gunung Kerunai dan juga Gunung Kenderung. Marilah kita pergi bercamping, tenangkan jiwa dan juga healing. Koreklah hidung, cantik merata. Buatlah selagi orang tak nampak. Marilah kita pergi Jiran sebelah lagi. Mantap. cari barang camping. Okey, jam pun dah pukul 11 pagi. Aku pun ke message sikit lah. Ingat sekejap lagi caw lah kot kan. 2 hari 1 malam je, Sabtu dengan Ahad. Hari Isnin nak kerja. So tak boleh lah nak duduk 3 hari 2 malam kan. Selalu 3 hari 2 malam buat lah. Tapi 2 hari 1 malam okey lah kan. Baik lah, kita start kemas-kemas. Mari bercamping bersama Dubiway Channel TV. Dubiway Channel TV. Dubiway Channel TV. Marilah kita pergi bercamping, hilangkan serabut yang ada di minda. Marilah kita pergi bercamping, cari barang camping. Beri barang camping, beri barang camping.
Welcome to Beware Channel TV. Marilah kita pergi berkemping, tenangkan jiwa dan juga healing. Koreklah hidung, jentik menata, buatlah selagi orang tak nampak. Marilah kita pergi berkemping, hilangkan serabut, jangan diminta. Marilah kita pergi berkemping, cari berkemping, beli dahulu, fikir kemudian. Kalau fikir dulu memang tak beli. Mari berkemping bersama Beware Channel TV. Marilah kita pergi berkemping, tenangkan jiwa dan juga healing. Koreklah hidung, jentik menata, Berkicap. Kicap, sos, tiram semua ada. Okey, kami nak balik lah. Jumpa lagi di camping yang akan datang. Jangan serik bercamping. Ini semua nak buang kolesterol, babe. Sehat untuk tubuh badan. Okey, alright, kita jumpa lagi di next WI Channel TV. Apa lagi nak cakap? Jangan lupa subscribe, like, share and comment video-video saya. Alright, bye-bye. Kata-kata terakhir. Panas yuk. Panas, sangat hijau. Sini ada dua musim. Musim panas dengan musim sejuk. Musim sejuk malam dengan pagi. Musim panas waktu tengah hari. Nampak? Berkicap, Berkicap. sos tiram, Berlendio. semua ada. Lendio. Okey, kita jumpa lagi. Okey, sebelum balik saya buat kesimpulan sikit lah. Okey, campsite ni campsite baru. So saya pun duduk 2 hari 1 malam sahaja. Campsite dia mempunyai view yang cukup menarik lah. View Gunung Kenderung dan juga Gunung Kerunai tu. Antara view yang bila saya datang kerja dulu dekat Great dulu, gunung ni paling tinggi kat sini lah kan. Paling tinggi di area Hulu Perak ni, Gunung Kenderung lah. Ada lagi gunung-gunung lain, Gunung Alai, gunung apa ke lagi. Tapi gunung yang menarik adalah Gunung Kenderung dan juga Gunung Kerunai ni lah. Jadi first time view yang saya dapat tenung gunung tu waktu saya berada dekat campsite ni. Sebelum ni kita drive sambil tengok fizikal gunung tu kan, tanpa menghayati lah. Duduk kat campsite ni dapat menghayati lah. Malam sejuk, dia punya kabus pagi, ni macam lah, memang totally tutup tepi gunung tu, tak nampak pagi-pagi kan. Tengah hari hangat hijau sikit lah, sebab dia pokok-pokok baru nak tanam. Okay, tapi jangan risau, campsite ni fasiliti semua menarik. Sinki, tandas kan, semua okey. Waktu panas kita boleh pergi mandi sungai. Sungai kena menapak sikit lah, dalam 10 minit ikut kebun-kebun. Saya tak dapat nak pergi sebab masa tak apa mengizinkan. InsyaAllah lah lain kali lah kan. Sungai dia best. Dekat dia sebab campsite ni atas bukit, jadi sungai dia di bawah bukit sana nun. Boleh tengok dekat mana-mana TikTok, dia orang ada review sungai dia. Sungai dia mesra kanak-kanak, tak apa dalam, seronok untuk mandi. Okay, alright, boleh datang ke campsite Pahat Hill Campsite di Kampung Pahat Gri. Saya akan letak semua detail, harga, tapak apa semua di description dekat bawah tajuk video ni Alright, saya nak interview dia punya CEO, tak sempat sebab CEO dia busy sikit tak apalah, lain kali kita jumpa CEO dia, Encik CD. Lepas tu yang menjaga campsite ni Abang Lan. Alright, bye bye, jumpa lagi. Bye bye. Kalau
pada mari suruh. Hati tenang bila aku pergi camping. Bila camping hati aku jadi tenang. Hati tenang bila camping aku menjadi kamu.